Okay guys, untuk video hari ni saya nak bawa korang jalan-jalan naik GR Yaris ni. So kita akan review sikit. Dan kat dalam video ni juga saya akan terangkan kat orang apa sebab saya pilih GR Yaris ni. Ramai yang tanya saya, kenapa saya ambil GR Yaris, kenapa saya tak ambil LF555 ataupun FKA ataupun kereta-kereta lain. Kat sini kita akan cerita ini guys. Okay guys, kita dah keluar dah daripada taman saya. So saya nak share kat korang kenapa GR Yaris ni menjadi pilihan saya guys. Satu guys, sebab dia manual. Ini cerita yang saya dah lama pendam untuk cari satu kereta yang manual. Sejujurnya masa awal-awal saya sebut pasal kereta ni, saya tak berapa sangat teruja. Tapi bila first time saya bawa, saya tekan dia macam ni guys. Kat situ mula guys saya jatuh cinta dengan kereta ni guys. Kereta ni sebenarnya adalah homologation version ataupun dikeluarkan untuk dia join WRC rally. Jadi dia develop kereta ni untuk join WRC punya rally championship. So teknologi yang diberi kat dalam ni adalah the best engineering yang Toyota boleh bagi, yang Toyota pernah bagi dalam kereta compact dia. Chassis dia, drivetrain dia, engine dia, semua luar biasa. Benda ni saya tak boleh nak cerita dengan korang sampai korang sendiri try bawa. Malam tadi saya bawa Bob Super Sunday, try kereta saya. Saya ada sertakan klip dekat sini sekali, korang boleh tengok. Kita orang gelap besar guys. Baru kau tahu kenapa kan? Baru kau tahu kenapa. Baru dia faham kenapa GR Yaris jadi pilihan. Macam saya cakap dengan dia, kalau cerita takkan ada orang faham. Tapi kalau dah try bawa, ambil corner macam ni, korang boleh exit corner selamba macam supercar, even better than supercar guys. Saya ada RX, saya ada GTR. Saya boleh katakan kereta ni handling better. Dan power yang dia ada sangat balance. Itu yang buatkan dia sangat seronok guys. Balance maksudnya power tu cukup, tak lebih, tak kurang. Dan dia tak seperti nak makan kita balik guys. Kalau GTR, kalau korang bawa, kau seolah-olah nak kena makan balik dengan GTR. Tapi tidak kan GR Yaris. Power sentiasa ada dan korang boleh handle dengan sangat berani. Korang tak takut dengan kereta ni. Macam saya pernah share dalam video-video sebelum ni, masa saya bawa GTR, kalau korang tekan, korang takut guys, macam monster yang nak gigit tuan dia guys. Tapi GR tidak. GR satu kereta yang korang boleh handle perfectly. Korang akan enjoy setiap rev, korang akan enjoy setiap throttle, korang akan enjoy setiap cornering, korang akan senyum every time guys. Braking system dia pun sangat baik guys. Saya cakap terang ni antara one of the best kereta yang braking point dia tepat dekat position yang tepat, yang korang akan rasa comfort to handle, powerful and comfort to handle. Yang paling best lagi satu guys, suspension yang diberikan dalam kereta ni, korang mesti akan rasa very sporty, keras. Tak guys, itu yang lagi mengejutkan saya. Compare dengan GTR RX, korang akan rasa kereta tu very stiff, dia langgar lubang nak roboh kereta bergegar. Tapi untuk GR ni tak. Dengan jalan kat Malaysia ni, korang jumpa lubang, korang langgar, macam naik Vanfire guys. Dia punya comfort tu mungkin teruk sangat lah kalau saya compare dengan Vanfire, melampau sangat lah dengan Vanfire. Tapi saya boleh beritahu korang, comfort level dia, kalau saya susun kat collection kereta saya letak dia nombor 2 lepas Vanfire. Dengan Mini Cooper yang tu very stiff. Siapa lagi? RX saya pun sangat-sangat keras suspension dia. Dan GTR pun sama. This one very comfort, nak jalan jauh pun selesa gila. Itu yang membuatkan lagi saya teruja untuk ambil kereta ni. Sistem 4 wheel dia, kita tak payah cerita banyak lah. This one antara the best and modern
turbulent 4-wheel yang ada dalam industri sekarang. Semalam saya bantai Genting, ni sedutan klip yang saya bawa dekat Genting. Yang saya try semalam, terus terang jujur saya cakap dengan korang, saya tak pernah jumpa dan bawa mana-mana kereta lagi dekat dalam hidup saya sebaik dan sesedap kereta ni guys. Korang boleh ambil corner macam go-kart, korang tak payah tekan brake lah guys. Steering dia very sharp, body dia yang pendek, wheelbase dia pendek, membuatkan korang akan rasa confident gila untuk ambil setiap corner tu guys. Itu memang luar biasa. Dengan keadaan yang kecil, korang boleh selit dengan confident guys. Confident gila, serius guys. Serius guys, ini kereta memang gila guys. Saya jatuh cinta lepas saya bawa. Visually terang it's not my taste lah guys. Bukan saya punya minat sangat lah. Saya lebih suka kereta-kereta yang agresif, kereta-kereta yang rendah, kereta-kereta yang macam Arik, macam siapa lagi, GTR, kereta-kereta yang profile macam tu. Tapi first time saya minat dengan hot dash. Dalam hidup saya tak pernah minat mana-mana hot dash. Kalau korang cerita A45 ke, korang cerita Golf GTI, Sirocco, whatever hot hash yang ada kat pasaran, tak ada yang boleh mencuit saya punya minat sampailah saya jumpa GI Yaris ni. Keyboard dia solid guys setiap clicking sound tu buat korang senyum guys. Ini experience yang saya rindu masa bawa manual first kereta first saya. Tapi ni lagi sedap lah, jauh. Dia punya clicking, dia punya solid short shifter dia. Kau dengar tu guys, sedap guys. Untuk enjin 3 silinder, memang korang takkan rasa logik power yang dia deliver. 300 horsepower hanya dengan 3 silinder. Satu silinder 100 horsepower yang di carry dalam enjin ni. Itu benda yang luar biasa Toyota buat guys. Dan ada dekat luar negara, diorang dah boleh achieve sampai 500 ke 600 with stock internal engine block yang asal boleh achieve sampai level tu. So saya kata tadi, GR Yaris ni boleh jadi the next Supra guys. Standard pun korang dah boleh layan lah. Saya sampai bila dah rasa ni guys, standard pun saya dah happy dah. Boleh ambil corner macam tu guys. Ini normal mode saya boleh tukar pada
balance, dia akan campak sebelah depan. Itu kelebihan dekat GR Yaris. Saya tak tahu, mungkin ada kereta-kereta lain yang ada sistem macam ni, tapi ini satu benda yang saya tertarik. Kereta ni korang boleh jadi bias front wheel dan juga boleh jadi rear wheel punya kereta juga. Sebab tu ada orang yang boleh buat drift, boleh buat sideway kereta ni sebabkan sistem ni kat sini ni. Dia ada 3 mode. Normal mode dia akan split depan lebih, iaitu 60% dan 40% dekat belakang. Bila kau tukar sport mode, dia akan bagi 70% dekat belakang dan 30% dekat depan. Dan dia ada track mode. Kat track mode dia akan bagi balance 50-50%. Saya dah bawa ke tiga-tiganya. Sport mode saya punya favourite. Semalam saya nak genting bantai dengan sport mode. Bila tarik corner guys, kau akan rasa tayar ni 4 biji bekerja untuk keluar daripada corner tu. Belakang dia akan tolak, depan dia akan tarik. Ini betul-betul saya gambarkan macam harimau bintang guys. Dia berlari dengan kaki belakang sedang menyepak, yang kaki depan sedang menarik ke depan guys. Itu bezanya 4 wheel dengan front wheel. Okay, saya nak cerita juga pasal FL5 Ada yang tanya saya kenapa saya tak ambil FL5. FL5 ni dalam saya punya consideration. Pernah test drive FL5 FK, sorry lah, saya betul-betul tak berminat kereta yang tarik depan ni. Sebab feel dia macam korang struggle nak cari traction tu. Bila kita start untuk pick up, korang akan rasa body akan terangkat sikit sebelah depan. Masa tu tayar sedang cuba menggaru-garu tanah ataupun menggaru-garu tar ni untuk dapatkan traction. Dan feel tu sebenarnya paling tak shock. Serius saya cakap, Mini Cooper, apa yang saya tak suka dengan Mini Cooper, salah satunya itulah. Bila you over throttle, you start untuk bawa agresif sikit, you akan rasa steering you akan ada torque steer kita panggil. Akan rasa feel yang mungkin kalau saya terangkan kat korang pun susah. Mungkin kalau siapa yang pernah bawa 4 wheel, pernah bawa rear wheel, pernah bawa front wheel, dia akan tahu kenapa. Sebab tu saya kalau rear wheel car memang favourite saya. 4 wheels antara the best car. Front wheel itu yang buat saya turn off untuk ambil FL5. Yes, practicality, sizing, design wise, interior, material yang digunakan dalam interior diorang, tak saya nafikan antara kereta yang the best, yang memang lebih baik daripada GR Yaris. Itu saya tak sangkal, saya tak boleh nafikan. Tapi kalau kita bercerita pasal driving experience, kalau kita bercerita pasal keseronokan bila kita bawa kereta ni, kalau kita cerita pasal feel yang korang nak daripada sebuah kereta, this one tak ada tandingan guys. Jadi saya bukan orang yang mencari kereta untuk sizing besar, bukan mencari interior. Jadi saya cari driving experience, saya cari driving feel tu. Sebab tu GR Yaris ni jadi saya punya pilihan guys. Mungkin pada orang-orang yang nak cari satu kereta untuk all purpose, kereta-kereta macam tu diorang lebih consider. Boleh bawa family, boleh bawa pergi jalan jauh, boleh pergi meeting, boleh pergi kerja, boleh pergi kanjo, boleh pergi track, all in one car. So untuk saya, okay, saya dah ada kereta-kereta yang lain yang boleh saya gunakan dalam waktu-waktu yang lain. Jadi ini kereta yang saya consider hanya untuk experience dalam memandu guys. Jadi tak terkejut, saya baru tahu ada yang komen terima kasih. Saya pun tak tahu seriously. Lepas saya pakai kereta ni, baru ada orang komen cakap Honor pada Koenigsegg pun ada GR Yaris satu untuk daily drive dia. Dan kalau saya tengok banyak influencer dalam kereta pun menggunakan GR Yaris sebagai diorang punya salah satu collection dalam kereta diorang. Boleh tengok Mark Watson, boleh tengok ada beberapa yang lain. Dan saya banyak sangat terpengaruh bila tengok YouTube. Ramai racer, ramai-ramai driver professional, ramai orang-orang yang very influence dalam industri kereta. Bila diorang try GR Yaris, diorang jadi speechless. Diorang jadi susah nak gambarkan experience tu. Dan itu membuatkan saya very tempting untuk try, untuk bawa, untuk cuba GR Yaris ni. And thank you again lah tu Kemal. Saya pun sebenarnya on the way nak jumpa Kemal ni, nak settlekan kerja sikit dengan Kemal. Dia bagi saya test drive. Dan test drive tu betul-betul
buat saya tak boleh tidur guys. Buat saya tak boleh tidur. Itu yang buatkan saya cakap, wow, ini yang diorang cerita, ini yang diorang cerita dan diorang share selama ni. Sekarang saya faham kenapa diorang boleh jadi speechless, kenapa diorang letakkan kereta ni sangat-sangat seronok, very fun to drive. Itu yang diorang selalu cerita dan diorang selalu sebut dekat mulut. Banyak influencer yang dah try kereta ni worldwide. Kita cerita ni worldwide. Nanti saya akan kongsikan juga feature-features lain. Kita akan cerita lebih detail lah feature-features dalam kereta ni, InsyaAllah next video nanti. So untuk video ni saya just nak sharekan pengalaman saya ataupun jawapan kepada soalan korang, kenapa saya ambil GI Yaris. Saya nak sharekan kat korang kenapa GI Yaris menjadi pilihan saya kalau dibandingkan dengan option-option yang lain. Okay guys, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum.